Salam sejahtera. Untuk sesi pembelajaran pada kali ini, kita akan belajar bagaimana untuk menghasilkan bentuk primitif yang mudah seperti segi empat, silinder, segitiga, sphere, cone dan pelbagai bentuk yang lain. Teknik ini dinamakan sebagai polygon modeling. Okey. Okey, dengan menggunakan bentuk-bentuk asas ini, kita akan memusingkan dia. Kita akan mungkin scale dan kita mungkin akan membuat manipulasi objek, okey, untuk menghasilkan bentuk yang lebih kompleks. Apabila kita telah memahami proses asas memanipulasikan primitif yang saya nyatakan sebentar tadi, kita akan cuba menyusun bentuk-bentuk berkenaan menjadi satu bentuk yang lain. Okey. Seterusnya, apabila kita telah mahir dan menguasai aktiviti ini, kita akan beralih untuk menghasilkan bentuk yang lebih detail dan kompleks. Seterusnya, kita akan cuba membina struktur seperti sebuah bangunan. Baiklah, akhirnya apabila kita telah mahir dengan aktiviti ini, kita akan cuba menghasilkan bentuk yang lebih mencabar seperti sebuah temple, okay, tempat beribadat, dan akhirnya kita akan cuba menghasilkan sebuah bandar. Okay, kalau kita lihat, okay, walaupun bentuk-bentuk bangunan ini kelihatan agak kompleks, tapi sebenarnya cara penghasilannya bermula dengan bentuk primitif seperti ini. Untuk memulakan latihan ini, langkah pertama yang kita perlu lakukan, seperti mana saya terangkan pada video saya mengenai Maya File Management, kita perlu menghasilkan satu projek folder untuk exercise ini. Langkah pertama yang kita akan lakukan ialah pergi pada File, Project Windows, New. Kita namakan sebagai Building Block. Okay, kita setkan file ini untuk disimpan di desktop, atau anda boleh memilih lokasi-lokasi yang anda inginkan. Okey, tekan select. Okey, seterusnya kita kekalkan dengan setting default, accept. Okey, kalau kita lihat pada desktop, anda akan dapati satu folder yang kita hasilkan sebentar tadi telah pun dihasilkan. Okey, jadi langkah kedua ialah pastikan anda save terlebih dahulu, save scene as. Okey, anda perlu namakan lagi sekali building, kita namakan sebagai 01. Okey, dan kalau anda lihat di sini, Maya akan terus menyimpan file ini ke dalam folder scene. Okey, kita boleh lihat di sini. Okey, di sinilah file anda disimpan. Okey, kita akan save sebagai extension .mb buat masa ini. Langkah seterusnya yang kita perlu lakukan ialah menentukan project setting, di mana kita boleh akses melalui Windows, setting preference. Baiklah, kita akan pergi pada polygons, double click. Pastikan border edges ditikkan, edge width 4.0. Kemudian kita akan pergi kepada selection. Kita akan pilihkan whole face. Seterusnya setting, kita akan memilih kepada working unit meters. Okay.
dan kita akan savekan setting ini. Langkah berikutnya, kita akan pergi kepada Windows Outliner. Okey, di dalam Outliner ni anda lihat terdapat beberapa kamera, perspektif, top, front and side. So kamera-kamera ini perlu di setkan juga settingnya. Okey, kalau kita tekan perspektif, okey, anda pergi ke bahagian channel box ini, attribute editor. Okey, jikalau anda tidak mempunyai setting ini, cuba Ctrl A. Okey, anda akan dapat attribute editor untuk kamera ini, dan kita akan pastikan bahawa near clip plane adalah 0.01. Okey, far clip plane, okey, pastikan daripada 100 kita tambahkan beberapa lagi kosong. Okey, 3 lagi. Okey, dan lakukan perkara yang sama terhadap kamera-kamera yang lain. Jadi apa yang kita lakukan ini adalah untuk memastikan bahawa kamera kita mempunyai visibility yang jelas. Okey, kita juga perlu pergi kepada grid setting, dengan menekan peta ini. Okey, dan pastikan bacaan untuk length and width adalah 120 units, grid lines every 10 units, dan subdivision 10 units. Okey, dan apply, close. Baiklah, dengan langkah-langkah berkenaan telah diselesaikan, kita bolehlah bermula untuk menghasilkan bentuk primitif kita yang pertama. Jadi kita akan pergi kepada operasi create polygon primitive, dan saya akan antikkan interactive creation buat masa ini. Okey, tekankan. Kalau kita lihat kembali interactive creation kita, okey, kita tiadakan. Jadi kita akan hasilkan primitif yang pertama kita, iaitu cube. So anda akan lihat ada satu bentuk muncul di sini. Bagi memastikan primitif yang kita hasilkan sebentar tadi dipilih, saya akan membuat selection dengan click and drag. Okey, dan anda lihat primitif kita itu telah di-highlightkan. Seterusnya saya akan tekan huruf F untuk zoomkan terhadap primitif berkenaan. Jadi seperti yang anda lihat sekarang, objek kita berada dalam wireframe mode. Jadi saya boleh pergi dekat shading. Okey, saya boleh make sure smooth shade all untuk melihat shading primitif berkenaan, ataupun saya boleh menekan nombor 6 untuk mendapat hasil yang sama. Baiklah, kita akan pergi kepada channel box editor kat sini. Okey, kita akan namakan primitif kita kepada nama yang lain. Okey, selain daripada PQ1 ni, kita namakan dia sebagai block O1. Okey, selepas itu kita akan pergi kembali pada shading. Kita akan turn on kan X-ray. Okey, dan anda akan lihat objek kita menjadi transparent. Kita akan gunakan shortcut W untuk mendapatkan translate tools. Dengan ini kita akan dapat mengubah kedudukan objek yang kita hasilkan tadi. Seperti yang anda lihat,
translate tools kita berada di tengah-tengah. Jadi saya ingin mengubah kedudukan pivot translate tool ini kepada bahagian bawah. Jadi apa yang saya perlu lakukan ialah menekan insert key. Okey, anda akan lihat ianya berubah bentuk, dan saya akan drag ke bawah sambil menekan huruf V. Okey, untuk membolehkan ianya snap terhadap surface primitif berkenaan. Dan saya akan tekan insert lagi sekali untuk kembali kepada bentuk yang asal. Tujuan saya mengubah kedudukan pivot translate tools ini adalah untuk membolehkan saya melakukan manipulasi seperti rotation. Okey, menekan huruf E pada paksi yang saya inginkan. Okey, dalam kes ini saya inginkan pada paksi berkenaan. Kemudian saya akan tekan huruf X, okey, sambil drag manipulator ini. Okey, dan anda akan lihat ianya akan snap pada grid. Okey, saya inginkan ianya berada di koordinat 00. Sebagai satu best practice yang baik, okey, saya cadangkan supaya anda menyimpan fail anda kepada beberapa variasi yang lain. Okey, ini adalah sebagai satu backup jika berlaku keadaan di mana fail anda rosak, tidak dapat dibuka ataupun corrupted.